demam teruk, demam lama, demam virus, bayam pasir atau bayam liar. Ambil akar, bahagian akarnya begini. Akarnya begini. Kita cuci bersih, rendam, tumbuk-tumbuk sikit, ketuk-ketuk sikit, rendam dalam air dan kita boleh minum, boleh mandi, gunakan sebagai bilasan. Dan dia juga bagus untuk kanak-kanak bila kena campak. Boleh dimandikan dan diberi minum. Akar ni amat berkhasiat. Saya juga nak tunjuk pokok bayam berduri yang dikatakan bayam berduri itu. Bayam, pokok bayam ni dia ada duri. Ni tengok ni. Family yang sama dengan bayam pasir, tapi dia ada duri. Duri dia tajam ni. Kalau kena tangan. Jadi kena hati-hati kalau ambil. Kalau dapat akar pokok bayam duri ini pun memang bagus. Boleh diamalkan juga dalam pengamalan perubatan petua yang sama. Okey, mudah-mudahan Allah